Indomie. Kami dah menang. Dan sekarang wakil mungkin pilihlah untuk pertandingan seterusnya. Tapi Shanti, Papa awak telefon pihak sekolah. Kami rasa bukan idea yang baik awak sertai kelab takraw. Buat masa sekarang ni, kelab takraw hanya dibuka untuk lelaki saja. Awak boleh masuk kelab badminton, kelab bola jaring atau tarian. Kelab yang lebih feminin. Mana boleh macam tu? Tak adil lah. Ni tak adil. Apa pula? Perempuan ada hak memilih. Takkanlah tak boleh pilih sendiri. Apa ni cikgu? Teruklah. Tapi saya suka menguruskan pasukan Indomie, Cikgu Gaban. Mungkin saya boleh uruskan pasukan takraw sekolah. Mana tahu boleh jadi pasukan antarabangsa? Ini tak adil. Macam ni lah. Apa kata awak cuba kelab lain dulu. Kalau awak tak suka, kita cuba kelab-kelab yang lain. Shanti, kenapa merajuk tak nak makan? Tak adil. Kelab takraw tak terima perempuan. Lepas tu Papa masuk campur. Ini tahun 2040 kot. Papa cuma nak Shanti berkawan dengan lebih ramai perempuan. Mama tahu mereka kawan Shanti. Tapi untuk jadi orang yang lebih baik, kita tak boleh ada pandangan sempit dalam memilih kawan. Ini untuk kebaikan Shanti. Tapi Mama, Shanti dah selesa dengan kawan-kawan Shanti sekarang. Papa dah buat keputusan kan? Sama ada Shanti cuba berkawan dengan kawan-kawan perempuan lain atau dia akan larang Shanti urus Indomie untuk selamanya. Papa betul-betul cakap macam tu ke Mama? Ya sayang, Papa serius. Dia nak yang terbaik untuk Shanti. Jadi, Shanti kena buat pilihan sekarang. Baiklah Mama. Shanti akan cuba. Terima kasih sayang. Mama tahu Shanti boleh buat. Ini untuk kebaikan Shanti sendiri. Cepat turun makan. Kejap lagi, Mak. 10 minit. Shanti, jom ikut kita orang. Ini kelab menyanyi zaman bila ni? Aku harap suatu hari nanti kita boleh jadi popstar terkenal. Ya, bayangkan kita buat persembahan kat pentas besar. Kita kena tambah lagi gerakan yang cool dalam rutin kita. Aku memang tak sesuai dengan diorang. Minat kita lain sangat. Kelab yang sesuai untuk aku. Uniknya program yang mereka buat ni. Boleh tak tolong terangkan macam mana nak buat ni? Maaf Shanti, kita tengah sibuk ni. Tak, kau salah. Kita patut guna cara aku. Apa pula aku? Kau lah salah.
Kau tu mengakulah kau ada salah. Pakai cara aku lah.